Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan mengupas kisah yang keempat. Ya, kisah yang keempat dalam kitab 51 hadis sahih, kisah ghaib dan ajaib. Iaitu tajuknya tentang aku lakukan sesuatu yang tidak tertulis di sana. Ya. Jadi kita baca matan hadis ini bersama-sama. An Abi Zarrin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu akhira ahlil jannati duhulan al-jannah wa akhira ahlin nari khurujan minha rajulun yu'ta bihi yawmal qiyamati ويقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها ها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. Artinya daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Zar ini seorang sahabat Nabi yang dia ni daripada Bani Ghifar dan dia adalah bekas ketua perompak, ketua penyamun, yang mana Allah Ta'ala campakkan hidayah pada dia, dan dia masuk Islam pun bukan sebab dia ini bertemu Rasulullah, tapi dia cuma dengar cerita daripada orang lain. Maksudnya dia tak pernah hadir pun bagi Rasulullah apa juga tak pernah, tapi dia dengar cerita orang. Muhammad ini bawa ajaran baru, Muhammad ini bawa ajaran yang memecah belahkan orang, Muhammad macam ni. Nah, cerita pasal buruk pasal Rasulullah ni. Jadi dia nak tahulah
Sebab watak Rasulullah tak pernah muncul pun sebelum ni. Ya, yang muncul watak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, macam itulah. Pemimpin-pemimpin terkenal di Mekah ketika itu. Jadi watak Rasulullah ni, dia tanya, apa pasal orang selalu memperkatakan cerita tentang dia? Ya. Tiba-tiba dia muncul dan orang membicarakan tentang dia je, dan cerita yang buruk-buruk tentang dia. Jadi dia rasa macam berminat dia nak tahu. Betul ke dia macam ni? Ada orang kata dia bagus, ada orang kata dia tak bagus. So dia rasa begitu berminat nak tahu. Itu dia hantar adik dia. Kau pergi Mekah, dia daripada perkampungan Bani Rifah kan. Kau pergi sidik tengok cerita ni, aku nak tahu juga pasal Muhammad ni, apa cerita tentang dia ni lah. Orang tu cerita macam-macam pasal dia, tengok. Tu adik dia pergi. Adik dia pergi tengok siasat, dengar cerita, ambil maklumat, dengar pada kopi, sembah sana, sembah sini, tak banyak. Hari ni kita buat kaji selidik lah. Dia cerita dia. Dan dia balik. Cerita pada abang dia. Aku tanya sendiri, orang tu, kebanyakan dia orang semua positif, okey. Muhammad ni bawa ajaran yang mana ya, mencegah manusia daripada menyembah berhala, patung yang tidak memberi apa manfaat, minta pada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia, wah, dia rasa berminat. Tu yang dia pergi ke Mekah sendiri tu. Dan akhirnya dia meluk Islam kan. Dia peluk Islam. Ini Abu Zar ni, Abu Zar ada Bani Rifar, ya. Seorang sahabat yang unik, yang Rasulullah kata beritahu pada para sahabat lain nak, Abu Zar ni dia memang unik. Yang perangai pelik sikit, ya. Dan dia mati pun nanti dalam keadaan unik juga, kan. Rasulullah beritahu. Dia seorang Abu Zar ini, dia seorang yang tak boleh, dia pernah hidup di dalam kegelapan. So dia tahu semua cerita bab-bab ni. Kalau dia kelintong aku, kita bab-bab jahat semua aku tahu. Benda tu semua aku tahu. So tak sembang dengan aku lah, sebab dia memang duduk dalam bidang tersebut kan. Jadi betul berompak lah tu. Bila Allah campak hidayah pada dia, makanya Alhamdulillah dia pegang sungguh-sungguh agama ni lah. Dia Rasulullah bagi tahu Abu Zar ni, dia meninggal nanti, waktu hari dia meninggal, angkat jenazah dia letak di tengah jalan. Angkat jenazah letak di tengah jalan. Nanti ada sahabat yang akan uruskan dia. Nak bagi tahu bahawasanya dia memang telah delik orang lah. Dia mati dalam keadaan. Sebab apa dia bilang situ rasa mewah, dia tinggalkan semua ni. Bila hari dia meninggal, anak dia angkat dia, letak jenazah di tengah jalan. On the way daripada Basrah ke mana, lalu dalam terlaluan situ lah. Sebab dia ni duduk di luar kota Madinah. Jadi bila datang seorang sahabat, dia lalu dia tengok jenazah di tengah jalan. Apa hal orang letak jenazah di tengah-tengah jalan ni? Pelik lah. Mana tak pernah dibuat orang, tiba-tiba ada lah. Dia pergi tengok ni, pasal letak tengah-tengah jalan ni, jenazah siapa ni ya? Dia pergi tengok, ya Allah, menangis sahabat tu. Jadi dia tengok wajah Abu Zar. Kenapa dia nangis? Pertama dia menangis sebab apa? Ya sahabat lah, kawan dia lah, sahabat kan. Abu Zar ni pada kenal. Dan keduanya dia tak sangka, sebab Rasulullah pesan, kalau sahabat akan lalu situ, dia akan uruskan jenazah kamu. Dia tak sangka rupanya akulah yang uruskan jenazah dia. Ya, itu Abdullah bin Mas'ud, kalau tak salah saya lah, Abdullah bin Mas'ud. Dia tengok, dia menangis tengok jenazah. Sebab apa? Pertama sebab sahabat dia, kemudian rupanya Rasulullah sebut tu, akulah. Aku yang kena uruskan jenazah dia ni lah. Dia sahabat tu. Ni Abu Zar ni. Ya. Dia pernah minta jawatan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia sembang dengan Rasulullah. Lanjang, ya Rasulullah. Sahabat-sahabat lain dapat jawatan lah. Jadi gubernur tu lah, hantar sini lah, ni lah. Bagilah aku. Nak juga. Maka kata Rasulullah, ya Abu Zar. Ya. Sesungguhnya amanah tu berat. Jawatan tu berat. Sesungguhnya jawatan tu sonok pegang kat dunia. Tapi satu penyesalan di hari akhirat. Engkau akan menyesal nanti di hari akhirat. Engkau jangan, tak payahlah kau pegang. Tak payah dia apa-apa lah. Jadi orang biasa sudahlah, Rasulullah tak. Rasulullah kenal Abu Zar kan. Kalau macam tu kenapa Rasulullah bagi pada orang lain? Bukan. Rasulullah mengenali sahabat-sahabatnya. Rasulullah bimbang takut Abu Zar tak sanggup nak pikul. Ya. Sebab itulah bila Rasulullah wafat,
dia ditawarkan jawatan oleh sahabat-sahabat lain, khalifah-khalifah. Sayyidina Osman pernah tawarkan dia jawatan, dia tak nak. Engkau nak offer dekat aku. Rasulullah cakap aku tak layak, timbul kau nak offer aku. Sorry ya, aku tak nak. Sampai mati tak nak apa-apa. Biasa je dia. Ya, tak ada apa-apa pun. Ya, tapi sahabat Rasulullah yang Allah Rasulullah beritahu di akhirat nanti dia akan pegang satu panji ni. Yang mana semua orang kenal, ini Abu Zar. Nah, ini Abu Zar, semua orang tahu dia. Kan? Itulah sahabat Nabi tak? Ni. Daripada Abu Zar Al-Ghifari, katanya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku la'alamu, aku kenal ahli syurga yang terakhir memasukinya dan ahli neraka yang terakhir keluar daripada neraka. Ya. Lelaki itu didatangkan pada hari kiamat, lalu dikatakan kepadanya, bentangkan kepadanya dosa-dosa kecil yang dia lakukan dan ampunkan dosa-dosa besarnya. Ya. Lantas dibentangkan dosa-dosa kecilnya, maka dikatakan kepadanya, ya, amilta yauma kaza wa kaza kaza wa kaza. Ingat kaza wa kaza kaza wa kaza, ingat bahasa Jepun kan? Kaza wa kaza tak? Kan? Maksudnya, ya, pada hari begini dan begini engkau melakukan begini dan begini. Itu maksud kaza tadi tu. Kan? Bukan kaza penyanyi tu ya. Jadi dia kaza wa kaza tu maksud dia ialah pada hari tersebut kau buat benda ni, betul tak? Pada waktu sekian-sekian kau buat benda ni, betul tak? Soalan mereka tanya pada dia kan, betul tak kau buat benda ni pada hari sekian-sekian, waktu sekian-sekian, kau suruh tipu orang kan, waktu sekian-sekian tak, waktu lepas orang semayang, betul tak? Semua rekod dah ada detail. Ya. Pada hari begini dan begini engkau melakukan begini dan begini. Maka katanya benar. Ya, na'am dia kata. Betul. Pengakuan dia tak. Macam dalam seolah-olah macam dalam mahkamah tak. Lawyer datang kan, pendakwa raya datang, awak pada waktu sekian-sekian, awak berada di tempat sekian-sekian, betul tak? Betul. Awak buat sekian-sekian, betul tak? Betul kan? Kita tanya satu tak, ni katanya benar. Dia tidak dapat menafikan dan mengingkarinya. Tak boleh nafi dah, sebab benda tu memang benar pun. Rekod pun ada. Siap tayang lagi tunjuk ke orang tengok kan. Jadi dia nak ingkar macam mana? Ya, macam buat taman laju lah daripada awas lah, EES tu lah. Kan, muka kita pun ada, nombor plate kereta pun terang-menerang, waktu pun tahu, waktu siang, waktu malam semua ada tak. Jadi nak nafi macam mana kan? Dia tidak dapat menafikan dan mengingkarinya, dan dia takut dosa-dosa besarnya pula dibentangkan ke atasnya. Tadi dosa-dosa kecil dia, Allah suruh perintahkan supaya apa? Keluarkan, bentangkan dosa-dosa kecil dia ni ke atas dia ni, ya. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya telah ditukar setiap keburukan kepada kebaikan bagi dirimu. Ya. Maka sebab dosa besar tadi Allah Ta'ala dah suruh padam. Tak payah. Jadi sebab banyak sangat dosa. Sebab dia ni adalah ahli neraka yang terakhir keluar. Yang daripada neraka, dan ahli neraka yang terakhir masuk ke syurga. Jadi dia buahlah, tak ada orang lain lagi. Dia last sekali peserta yang terakhir lah tak. Maka Allah Ta'ala kata, hapuskanlah semua dosa dia ni. Maksudnya apa tuan-tuan? Ya? Kemungkinannya hukuman dosa besarnya tu tak selesai lagi. Patut ada lagi lah. Kau kena lah buat berapa ribu tahun lagi. Sebab kau macam ni memang orang memang tak ada baiknya orang. Maksudnya yang keluar neraka yang terakhir tu memang hampir lah orang kata tak. Memang orang tahu betul lah tak. Memang tak ada kebaikan dia buat pun. Ya? Jadinya tetapi dibentangkanlah dosa-dosa kecil dia ni. Ya, nak tunjuk pada dia bahawa pengakuan dia rasanya ini belum balas lagi ni yang kecil ni, baru kita bagi yang besar-besar je dulu tak. Nak bagi Allah Ta'ala tu Maha Pengampun atas rahman Allah, sebab rahman Allah SWT, sebab pemurah Allah SWT, maka Allah Ta'ala keluarkan dia.
Kenapa tuan? Pertamanya sebab dalam diri dia tu masih ada lagi kalimah syahadah. La ilaha illallah. Yang keduanya kemungkinan dia pernah solat. Jadi bila pernah solat dia ada asari sujud. Dia ada kesan sujud. Tak, ada kesan sujud tak? Dia pernah semayang. Nah, makanya keluarkanlah dia tak. Maksudnya sebenarnya hukuman dia tu tak selesai lagi. Tapi sebab atas sifat rahman Allah nak kata keluarlah. Lantas disebabkan dosa-dosa besar tadi tak ditunjukkan, tidak dibentangkan kepada dia. Lantas dia berkata, Rabbi, Tuhan, sungguh aku telah melakukan beberapa perkara yang aku tidak melihatnya tertulis di sini. Tadi malaikat dah tunjuk pada dia, kau buat ni sekian kaza wa kaza wa kaza. Betul tak? Betul dia mengaku. Tapi dia kata, ada lagi dosa aku yang aku buat, tapi kenapa tak ada? Tu. Ini yang menyebabkan Rasulullah ketawa kan? Baik, dia kata, ada lagi dosa aku buat, tapi kenapa tak tunjuk ni? Tuhan, sungguh aku telah melakukan beberapa perkara yang aku tidak melihatnya tertulis di sini. Tak ada lagi benda jahat aku buat. Tapi kenapa tak tunjuk? Kenapa tak tulis kat sini? Kan? Maka sesungguhnya aku, kata Abu Zar, melihat Rasulullah SAW ketawa sehingga kelihatan gigi gerahamnya tak? Punya senyum nampak-nampak gigi geraham lah belakang ni kan? Masuk ketawa, tuan bukanlah ketawa terbahak-bahak, terguling-guling, tidak. Ketawa Rasulullah tu paling kuat, nampak gigi geraham je. Senyumnya Rasulullah tersebut kan? Tu dia ketawa paling kuat pun ya. Jadi bila mana ditunjukkan, dia kata, ada lagi dosa aku ni Allah, tapi kenapa kau tak tunjuk ya Rasulullah? Ya Allah lah, kenapa ada lagi tak? Sebab sifat rahman Allah SWT tadilah, kata tadilah. Sebab tu tadi dipadamkan dosa besar, dia semua dah selesai dah. Tinggal yang nak berbaki, tak boleh kira ampun lah tu. Ya. Takhrij hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, dalam kitab Al-Iman. Bab adna ahli jannati manzilatan fiha. Ya, nombor hadis 190. Begitu juga dengan Imam At-Tirmizi, dia meriwayatkan dalam kitab Sifat Al-Jahannam kan? Bagaimana sifat neraka Jahannam ni. Hadis yang ke-2596. Intipati dan pengajaran kisah ini. Seseorang Muslim itu bila mana dia melakukan dosa-dosa besar namun tetap mentauhidkan Allah Subhanahu Taala. Apa dosa dia tak buat, semua buat, tapi tak pernah syirik pada Allah pun, tak pernah pergi sembah kubur ke, tak pernah pergi sembah pokok ke, tak pernah pakai tangkal ke, tak pernah beriman dengan dukun, dengan bomoh, dengan pawang apa segala tak. Kan? Makanya dia tidak mensyirikkan Allah SWT tanpa keraguan dalam jiwanya, tidak akan kekal dalam api neraka. Maksudnya ada juga orang-orang yang beragama Islam kekal dalam neraka sebab dia melakukan perbuatan syirik. Itu dah jadi. Minta syirik, minta maaf, memang tak ada ampun. Nah, mensyirikkan Allah. Jadinya bila sebut mensyirikkan Allah, sebut apa itu maksud mensyirikkan Allah? Iaitu mereka yang meletakkan ada kuasa lain yang hebat sama dengan Allah, ataupun melebihi Allah, kan? Menyamai Allah. Dia yakin bahawasanya ada kuasa lain daripada Allah Ta'ala dapat memberi sekian-sekian. Ya? Dia percaya bahawasanya yang aku minta kat dia ni aku akan dapat benda ni. Hingga mengatasi keimanan daripada Allah SWT. Kalau ada perkara itu dalam diri seseorang mukmin, makanya dia ni tak selamat daripada api neraka. Tetapi lelaki yang terakhir ni tadi, dia tak buat dosa syirik. Tapi dosa lain semua buat lah. Minum marah, judi ke, bunuh orang ke, apa semua balas semua dia buat. Tapi tidak mensyirikkan Allah. Makanya mereka akan keluar dari api neraka dengan rahmat Allah. Kalau nak ikutkan kaumnya kesalahan, memang tak ampun lagi lah. Ada lagi berapa ribu tahun kena duduk dalam. Kalau ikut kesalahan, kalau kiraannya itu. Tetapi atas sifat rahmat Allah SWT ini, kasih sayang Allah Ta'ala,
sifat pemurahnya Allah SWT. Makanya dengan rahmat Allah dan syafaat, pemberi syafaat sebagaimana lelaki dalam hadis di atas, maka Allah Ta'ala kerahkan malaikat pergi cari siapa-siapa lagi yang dalam diri dia ada keimanan walaupun sebesar zarrah. Kita kadang-kadang sebut sebesar zarrah tu sebenarnya lebih halus. Kalau kita ambil sebutir pasir pun dia lebih halus daripada tu dah. Sebutir pasir pun dah halus, kan? Ini kan pula zarrah, kena tengok pakai mikroskop baru nampak pakai tak. Nak tengok kan, gitu sekali. Walaupun sedikit, maksudnya imannya ni walaupun sedikit sekalipun, maka Allah Ta'ala pernah keluarkan dia. Yang keduanya, boleh jadi lelaki ini adalah lelaki yang sama disebutkan dalam hadis yang terdahulu dah. Kita dah baca dah kisah ni masa mula-mula itu, ya, tentang lelaki yang lelaki yang mana terkeluar daripada neraka yang terakhir kan. Hanya dia kata, ya Allah, dah keluar pada neraka, dia kata, ya Allah, dekatkan aku dengan syurga dah, dekatkan aku dengan pintu syurga tu. Maka Allah Ta'ala kata, okey ya, aku bagi kau dekatkan dengan syurga tu, kau nak minta lagi? Dah, aku takkan minta lagi dah lepas ni, ya Allah dah. Ni hadis ni lah, ya, cerita, jalan ceritanya ni. Jadinya boleh jadi lelaki ini adalah lelaki yang sama disebutkan dalam hadis yang terdahulu, tetapi mungkin juga lelaki yang lain. Persamaan umum kedua lelaki tersebut yang dalam hadis yang kita baca sebelum ni adalah individu yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke syurga. Ini yang persamaannya, cuma tidak diletakkanlah secara khusus apa ni, secara umum, sebab hadis ni pun cerita secara umum sahaja. Cuma dari segi sudut kaitan itu adalah tak. Yang ketiganya, keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya dan pengampunan dosa-dosa mereka, malah ditukarkan ia menjadi pahala kebaikan. Sehingga ditanya, tidakkah orang-orang yang banyak dosa lalu ditukarkan dosa-dosa mereka dengan kebaikan mendahului orang-orang yang sedikit dosa dan kebaikan? Jawapannya, keburukan itu di sisi mereka hanya menjadi satu kebaikan. Tidak sama dengan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, yang satu kebaikan digandakan menjadi 10, bahkan sehingga 700 kali ganda, hingga digandakan lebih banyak, menjadikan lebih banyak dari yang demikian. Maka bagaimana mereka dapat didahului tak? Sebab tu lah kenapa ahli neraka ni tadi ni, sebab dia sikit sangat dia punya, ya, dia punya amal kebaikan, tapi nak cari pun memang tak ada dah tak. Tapi Allah Ta'ala tukar lah, currency tukar dah pula, jadikan dia punya dosa tu sebagai kebaikan dah, digantikan. Betul kata Imam Nawawi tentang hadis ini dah, dia nak bagi tahu kita bahawasanya sifat rahmat Allah ini luas, kan? Rahmat Allah tu luas. Sebab tu dalam surah Az-Zumar, dan kita bacakan ayat ini dah, qul ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ibadiyalladzina asrafuna ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala bagi tahu pada Rasulullah, wahai Muhammad, kau bagi tahu pada hamba-hamba punya asrafuna ala anfusihim, mereka-mereka yang melampaui batas, batasan sebagai seorang hamba, melampaui lebih dari itu. Tak pernah semayang adalah kau tak pernah semayang pula, kau buat lagi perkara-perkara yang berdosa dah, melampau, kan? Tiap-tiap hari duduk judi je lah, tiap-tiap hari duduk fitnah orang, jahat ni, kan? Tiap-tiap hari buat benda tarik ni, ya. Tapi kalau dosa dengan manusia tu, yalah, kena settle dengan manusia tak, kena jalin hubungan lah kalau dia tak settle dengan manusia, kan. Tetapi nak beritahu bahawasanya Allah SWT itu Maha Pengampun,
Ya, bagi tahu kepada mereka, jangan pernah mereka ini la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah mereka ini putus asa, pernah rasa kecewa dengan rahmat Allah. Sampai dia kata, aku punya dosa ni Tuhan pun tak ampunkan. Takkanlah Tuhan nak ampunkan. Semayang pun tak pernah. Dulu je kecil-kecil je semayang kan. Ya, tak pernah nak buat baik pun. Duk judi, buat benda haram, minum arak apa sebagainya, nak takkanlah Tuhan nak ampunkan aku. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada Rasul, jangan beritahu hamba aku yang orang-orang macam ni, jangan pernah mereka ini rasa putus asa. Kenapa? Sebab bila mereka mengakui kesalahan mereka, mereka bertaubat, ya, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah SWT ni dia akan ampunkan semua dosa dengan syarat bertaubatlah. Sebab Allah Ta'ala tahu itulah tujuan diutuskan para rasul untuk membetulkan sifat amalan perangai manusia. Kalau semua manusia ni setara malaikat, betul tak ada lagi nerakanya. Sebab itulah ujian bagi manusia, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak tengok mana satu amalan kamu yang terbaik kan. Yang adalah buat dosa. Sebab kita ni, kullu ibnu Adam la yakhilu minal khata' wa nisyan. Dan setiap anak-anak Adam ni tak pernah suci pun daripada melakukan kesalahan dan kelupaan. Memang ada pun. Tapi walaupun sejahat-jahat dia, sebaik-baik orang yang jahat, orang yang mengingkari perintah Allah ni, sebaik-baik dia bila mana dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah SWT memang nak hamba dia sentiasa minta pada dia, sentiasa minta ampun pada dia, sentiasa bertaubat pada dia. Sebab tu Allah beritahu bahawa aku, walaupun seorang rasul pun, aku pun beristighfar, minta ampun pada Allah setiap hari 70 kali tak. 70 kali tu bukan sebab nak tunjukkan bahunya tidak 70 kali tak, menunjukkan betapa banyaknya Rasulullah yang dah dijamin syurga pun masih minta ampun kepada Allah. Maksum betul kan? Nabi tak minta juga ampun. Kenapa? Sebab atas kapasiti sebagai seorang hamba Allah. Kan? Kapasiti sebagai seorang Nabi. Bukan pasal sebagai seorang Nabi tu, tapi seorang hamba Allah. Kan? Sebagai seorang hamba. Jadinya atas sebab itulah para Nabi, Rasulullah khususnya, minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Sebab apa? Sebab ni lah. Sebab atas kapasiti seorang hamba. Tapi sebagai seorang Nabi yang risau. Confirm syurga dah. Tidak ada mana-mana Nabi yang masuk neraka pun tak. Confirm dah syurga. Tetapi bila atas kapasiti sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah, maka minta ampun. Sebab tu dia kata bagi tahu, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah Muhammad beritahu pada umatmu bahawa engkau ni sama manusia. Ana basyarum mithlukum. Aku ni manusia sama macam kamu. Dia sebut para Nabi ni, Rasulullah ni manusia sama macam kita. Macam mana macam kita ni? Kita ada sifat marah, sifat geram, kasih sayang, apa semua dah. Jadinya, tapi perasaan dengki tak ada lah. Kan? Sebab perasaan dengki tu dia makin di dalam ni tak. Dia buang siap-siap dah benda ni. Ya, rasa dengki, rasa nak khianat dah tak ada lah. Ya, sebab dia disuci dah. Ketika Rasulullah masa kecil kan, dia disuci dah. Dia belah malaikat, dia buang dah. Dia belah dada baginda, dia buang semua benda bersifat yang buruk-buruk ni. Dan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pun sama kan. Diclearkan lagi sekali. Tapi ada sifat manusia lain, sama je. Sebab Rasulullah pernah marah. Rasulullah juga tersenyum, Rasulullah juga ketawa. Kan? Jadi atas sifat manusia tu memang ada lah. Tapi penyakit hati tu tak ada. Tak macam kita tak. Ada penyakit hati. Dia sebab itu maka Rasul minta ampun pada Allah SWT. Ya. Sebab apa minta ampun? Sebab keampunan Allah ni dia mengatasi kemurkaannya. Atas sebab itu tadi kata Imam Nawawi tadi. Sifat rahmat Allah ni memang Allah Ta'ala minta pun kepada hamba-hambanya. Kan? Sebab tu waktu terbaik kita nak minta pada Allah ni waktu tengah malam. Ya, sepertiga malam tu lah. Itulah waktu yang paling mahal untuk kita bangun malam. Kan?
Sebab apa? Kan dalam hadis dia disebutkan wa qum bil laili wan nasu niyam wadkhulul jannata bisalam. Kamu bangun malam ketika mana orang lain sedang tidur, kamu bangun malam bermunajat pada Allah SWT. Ya, bermunajat pada Allah Taala. Apa perlu kita buat? Pertama, kita ambil sembahyang, solat sunat 2 rakaat. Ya, dalam solat 2 rakaat. Ya, yang cantik dalam sujud kita. Biasanya orang buat sujud terakhir lah, sebatan. Dalam sujud terakhir itu maka kita minta lah pada Allah dalam sujud tu. Sebab waktu terbaik, saat terbaik dan juga ketika orang kata kedudukan yang terbaik untuk kita berdoa ketika kita sujud. Kerana pada waktu itulah kita paling hampir dengan Allah SWT. Ya, kita berbisik di bumi tapi diaminkan, didengar oleh penduduk langit. Itu yang waat yang terbaik. Lepas habis itu dah, apa saja yang kita nak minta tuan-tuan. Ya, kalau kita nak confuse takut ni, makanya dalam hati kita nak kita minta apa sahaja sebab Allah tu Maha mendengar. Itulah saat terbaik. Makanya ya, atas sebab itu mintalah ampun pada Allah SWT. Ya. Sebab tu dalam buat dosa ni, ya, dalam buat dosa, makanya dalam dinyatakan jugalah ya, dalam ayat yang lain, surah yang lain, walladzina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Yang mana orang-orang yang melakukan fahisyah, benda-benda yang buruk, ataupun dia melakukan kezaliman terhadap diri dia, bukan pada orang lain, dia menzalimi diri dia sendiri. Macam mana dia menzalimi diri dia sendiri? Dia buat bila mana dia berbuat dosa. Sebab apa? Dia telah mendedahkan diri dia kepada neraka. Jadi atas sebab itulah tadi, bila mana mereka melakukan dosa dan mereka ingat pada Allah SWT. Ya Allah, aku minta ampun padamu ya Allah atas dosa-dosa yang aku buat. Sebab tu selalu kita minta ampun. Lepas doa tu, antara perkara yang pertama yang kita kena buat adalah minta ampun pada Allah SWT. Allahumma firli dhunubi. Allah ampunkan dosa aku. Tak? Bukan kita seorang. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan juga kepada kedua ibu bapa aku. Seperti mana mereka mendidik aku waktu kecil dahulu. Tambah lagi pula, wali jami'il muslimin wal muslimat. Dan juga ya Allah, kau ampunkan dosa seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, wal muallimina wal muallimat, pada guru kami. Kan? Baik yang lelaki, guru lelaki atau guru yang perempuan, ya Allah, kau ampunkan dosa ni. Jadi tak rugi pun untuk anak kita buat yang ni. Itu yang ketiga. Yang keempatnya ialah tidak berdosa orang yang ketawa dan takjub dalam situasi-situasi yang melucukan dan menakjubkan mereka, seperti mana Rasulullah SAW ketawa dan takjub kepada keadaan lelaki dalam kisah ini. Kenapa surah takjub? Takjub ni satu sifat hairan, boleh engkau ni dah tadi Allah Ta'ala nak ampun dengan kau boleh lagi buat declaration pula, ya Allah, aku ada lagi dosa aku buat, tapi kenapa tak tunjuk ya Allah, ada lagi juga. Punca dan dia kata orang apa, dia rasa bahawa tengok dia dah satu nama, dia rasa aku ni tak ada apa dah lah, menteruk sangat ada aku ni dah. Jadi bila mana dia tengok dosa dia dibentangkan, dia mengaku ada, tapi ada lagi dosa aku buat kan. Ini yang menyebabkan Rasulullah rasa takjub orang macam ni. Dan manusia yang macam ni. Tak sebab apa? Sebab dia patutnya kalau kita segi logiknya, alhamdulillah tak tunjuk lagi selamat, aku dah diam sudah kan. Tetapi tidak. Dia kata ya Allah, ada lagi dosa tu buat, kenapa tak tunjuk? Banyak lagi dah kan. Sebab Allah Ta'ala dah hapuskan, dah padamkan dah pun. Kan? Tapi atas sebab kejujuran dia yang tadi, dia kata banyak sangat dosa aku ya Allah dah. Jadi dia buat begitu, dia Rasulullah takjub ketawa dengan orang macam ni kan. Itu kata, itulah manusia ni. Kadang-kadang dia punya sifat ini, sifat kemanusiaan dia, sifat kebaikan dia, dan dia terbit daripada hati orang. Kadang
Kita pun tahu kalau orang jahat ni adalah apa sangat tak. Tapi gitulah. Sebab dalam diri dia ni masih ada lagi sifat manusiawi. Kan? Dalam hati dia ni ada lagi sifat ini tak. Jadi atas sebab itulah kita tak pelik. Kan? Kenapa orang sanggup susah payah menyusahkan diri untuk melakukan kebaikan pada orang lain. Kadang-kadang kita berasa, kalau aku jadi dia, aku tak sanggup. Tak ada kerja lah, aku bukan saudara aku pun. Tak ada kena lagi. Tapi kenapa orang ni sanggup buat macam ni? Sanggup ke tolong susah payah? Ada je orang macam tuan. Kalau di kampung-kampung dulu kan, hari ni mungkin ada orang macam ni. Dulu kan kenderaan kan susah. Jadi bila mana nak pergi ke hospital, ke klinik, ada temu janji doktor, nak keluar daripada pekan ni kan. Pergi jumpa jiran dengan ada kereta ni, alhamdulillah lah dia pun bagus. Kan? Ataupun pakcik saya tahu pakcik tak ada masalah tak. Dia nak berbahasa ni ambil lah bagi dia minyak sikit lah. Tak apalah pakcik nak kita pun faham, dia pun bukan senang sangat bagi dah itu. Kan? Kadang-kadang ambil tolong tu mata-mata tak ada masalah. Tengah-tengah malam pun sanggup tolong kan. Ada orang bersifat macam ni. Manusia yang punya hati-hati yang dalam diri dia ada mutiara. Ya, yang mana dia tak ada kena benda dengan kita. Tetapi ada sebab sifat manusiawinya itu. Dia sebut tentang sifat manusiawi ini, dia bukan hanya pada orang Islam saja, orang Islam pun sebut. Kan? Lepas tu kita tak pelik lah, kenapa dalam isu semut flotilla kan, global yang kebanyakan majoriti semua orang bukan Islam. Sebab dia ada hadis tentang itu. Rasulullah sebut orang Rom, orang Eropah ini dalam diri mereka ada sifat manusiawi yang tinggi. Mereka berani melakukan kemanusiaan ada perkara-perkara yang melibatkan kemanusiaan. Dia tak tengok agama. Orang Rom. Dan mereka berani berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Lepas tu kita tak pelik. Kalau seteram tu lah, kalau negara dia, rakyat dia depan-depan dia cakap. Dia terang kan. Depan-depan dia, rakyat dia terang-terang. Tengah-tengah makan, tengah dia pergi majlis mana-mana ada rakyat tu. Maksudnya dalam tempat makan tu bukan orang miskin tau. Orang kaya-kaya lah sebab dia makan duduk saja. Tapi dia orang boleh bangun. Nyatakan, ya, protes terhadap dia, sikap dia tu lah. Depan-depan dia. Dan dia pun tak ada pula kerah, tangkap, tidak lagi tu pun. Dia dengar je lah, okey, dia dengar dia. Dapat dia macam tu. Kan? Tapi dia orang berani, ini sifat orang Rom. Ya, mereka punya satu keberanian. Dia tak takut. Dia tak takut risiko dah. Sebab tu kita kata yang dah dengar cerita daripada ya, rakyat kita yang pergi kan. Yang dalam penjara bila minta suruh tanda tangan. Kan? Dia mencarut dia dah. Dia takkan keluar. Aku nak masuk mahkamah dia kata kan. Aku nak masuk mahkamah. Aku tak nak sign-sign semua ni. Aku nak, sebab apa? Aku nak mengadap ke orang punya hakim. Aku nak cabut pada dia pula kata. Dia marah dengan masalah. Dia tak nak keluar. Lantar aku keluar dalam diri pun. Aku nak mengadap mahkamah. Sebab mereka tahu bahawa sebenarnya mereka yang pergi tu nak tangkap bukan buat jenayah pun. Kan? Bukan kami ceroboh negara kau, negara haram kau pun. Tak buat. Kami lalu situ je yang kau tangkap kami pasal. Kami tak salah. Lepas tu dia orang berani. Kan? Lepas tadi tu sifat orang Rom. Saya masukkan cerita ni dalam kitab ayat yang seterusnya ada. Kita pasal bangsa Rom yang berani ni kan. Dia orang punya ni. Dalam bab ni. Sebab dalam tu ada hadis. Rasulullah beritahu bahawasanya memang sifat yang demikian. Dan kita pun tahu dalam kitab kiamat kita baca dulu di akhir zaman nanti Rom dan juga Islam dia akan bergabung kan menentang Yahudi dan juga Dajjal ini. Tapi akhirnya dia terpisah balik kan. Dia akan jadi dia balik. Ya. Tapi atas dasar kemanusiaan tadi dia boleh bergabung. Muslim dan juga Kristian ni tadi ini dia boleh. Atas sebab manusia lepas kita boleh bergabung, boleh pergi. Ya. Sebab Nabi sebut begitu. Dan di kiamat pun cerita macam ni. Di akhir zaman nanti Islam dengan Kristian ni dia akan bergabung untuk lawan dengan Yahudi. Dan bila Yahudi semua dah habis, dah tak ada dah, makanya ketika itu gaduh pula Islam dengan Kristian. Sebelum kiamat berlaku. Ya. Itu nak bagi tahu bahawasanya dalam hadis ini ya, jangan pernah kita mensyirikkan Allah. Jangan pernah kita membuat satu dosa yang mana menyebabkan akidah kita ni lari. Tergelincir akidah. Bukan kita nak kata boleh buat dosa lain, tidak, tak boleh pun. Kan? Sebab apa? Nak masuk neraka ni bukan satu benda yang seronok tuan-tuan. Kan? Bukan, kita bukan tahu. Masuk lokap pun kita tak nak. Tapi kalau masuk lokap pun dapat juga makan nasi bungkus. Dapat juga minum teh kosong kan.
dalam penjara pun. Tapi tak adalah kita nak masuk pula seronok masuk penjara sebab boleh dapat makan free kan. Apa pun tak nak kan. Ini kan pula neraka. Ya. Sebab neraka ini bermula dari awal sampai akhir semuanya azab kan, azab. Mungkin dalam penjara kita punya mental dia agak tertekan, tapi dalam neraka tidak, mental tertekan, azab lagi dapat. Sakit sama sahaja macam mana kita sakit di dunia, cuma kita tak mati, itulah. Ya tak? Minta jauh daripada perkara-perkara sini tak tuan nak.